Postenarians, kami media dari TV SK Postenau. Hari ini ada PPD datang ke sekolah kami. Bagaimana perjalanan Tuan tadi ke SK Postenau? Perjalanan saya ke SK Postenau pagi ini, kita bergerak daripada Pejabat Pendidikan Daerah Mualim pada pukul 7.30 pagi. Kami seramai 4 orang pegawai menaiki satu kenderaan, satu kereta. Saya yang memandu dan setakat sehingga perjalanan pagi tadi sehingga sampai kami tidak menghadapi sebarang masalah lah, cuma atas faktor jalan yang sedikit berliku, kemudian jalan yang mungkin sedikit berlubang memperlahankan perjalanan kami ke sini. Tapi so far alhamdulillah selamat sampai dan kami gembira dapat sampai ke SK Postenau hari ini dan dapat melihat persekitaran sekolah yang berada dalam keadaan bersih, cantik, dan juga dapat melihat anak-anak di Postenau ini belajar, hadir ke sekolah, muka masing-masing pun ceria. Seronok datang ke sekolah hari ini, seronok. Apa tujuan pihak PPD datang ke sekolah? Dan salam sejahtera. Saya Puan Sabina binti Jamil, pegawai SSC Plus Sains dan Matematik. Pada hari ini saya dan rakan-rakan berkunjung ke SK Postenau untuk melaksanakan kunjung bantu kepada guru-guru di sekolah ini. Kami ingin melihat sejauh mana pelaksanaan PDPC guru dalam kelas, bagaimana perkembangan persekitaran sekolah ini, perkembangan murid lah dalam kelas, dan juga kami melihat sejauh mana persediaan guru untuk menerima kunjungan bukan sahaja daripada kami PPD tapi juga pihak luar datang ke SK Postenau. Terima kasih pihak PPD datang ke sekolah kami. Jumpa lagi.